أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah? Harap semuanya dalam keadaan sihat dan juga afiat lah, ya, insya-Allah. Dikala ada sebahagian daripada saudara-saudara kita, khususnya di pantai timur dan juga di utara, telah pun diuji dengan musibah banjir, ya, kesan daripada monsun timur laut ni, ya, yang dijangka akan berterusan, ya, mengikut ramalan, Jabatan Meteorologi, akan berterusan sehingga bulan Mac 2026. Sekarang dah, hari ni dah 26 November. Okay, lebih kurang ada lagi 1, 2, lebih kuranglah 4 bulan lagi, tentu semua dalam lingkungan bulan Ramadan, bulan Syawal. Jadi sama-samalah kita panjatkan doa supaya monsun timur laut ni tak terus menerus membawa bencana lah, khususnya yang berkaitan dengan banjir ini. Kalau kita tengok di Perlis, ni ada pegawai kami lah, yang bertugas di Perlis, rumahnya pun tadi baru dinaiki air, dipindahkan dengan menaiki bot JKR ke pusat pemindahan sementara. Okay. Dan beberapa hari lepas, yang mula-mula tular ni adalah banjir di Hat Nyai. Jadi macam-macam lah, yalah, isu tentang pergi ke Hat Nyai ni. Ada yang antaranya pejabat awam, tak dapat kelulusan daripada ketua jabatan, keluar negara, tak kisahlah, itulah lagi urusan persendirian, urusan peribadi, pun perlu dapatkan kelulusan daripada ketua jabatan. Okay. Yang tak dapat kelulusan daripada isteri pun ada juga, ke Hat Nyai, pergi. Katanya, tak tahulah betul tidak, katanya suaminya bagi tahu ada mesyuarat di KL, dan ambil, yelah, dia bagi tahu di KL ni tengah banjir ni yang, dia kata. Kali rupanya ada location, tengok dekat Hat Nyai. Okay. Okay. Mesyuarat di Hat Nyai. Lepas tu isteri dia kata, nanti balik ke rumah ada mesyuarat yang lebih penting. Itulah yang tular di media sosial, berkenaan dengan itulah. Kata pergi ride ke KL tapi sampai ke Hat Nyai apa semua itulah. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu merancang, okay, tetapi perancangan Allah Ta'ala lebih baik lah. Okay. Dan Allah adalah sebaik-baik perancang, tuan-tuan. Dan bercerita tentang kesihatan dan keafiatan tadi, beberapa minggu lepas, ular, ialah
berkenaan dengan seorang guru, tuan-tuan, puan-puan. Saya percaya tuan-tuan, puan-puan pun ada dengar cerita ni. Seorang guru di Perak, Meru. Meru ke Meru ke, di Perak, okay, yang berjuang dengan kanser. Ya. 3 jenis kanser, tuan-tuan, puan-puan. Ya. Dia ni melawan. Ya. Mula-mula saya tak ingat. Tapi yang saya ingat kanser paru-paru, okay, yang itu yang terakhir lah. Sebelum tu ada kanser buah pinggang. Satu saya tak ingat lagi satu. Kanser saraf ke apa. Yang kesan daripada kanser paru-paru ni. Dia kata selama ini dia bernafas, menyedot oksigen itu secara percuma, tuan-tuan, puan-puan. Tapi bila disahkan ada kanser paru-paru yang memberi kesan negatif kepada paru-paru dia terpaksa membayar untuk menyedot oksigen. Dia kata satu tangki tong kecil itu 40, saya tak tahu berapa kapasitinya, tapi harganya RM45. Bertahan sekali penggunaan untuk 4 jam sahaja. Okay. Yang mana akhirnya 2 minggu lepas individu ini telah pun meninggal dunia, tuan-tuan, puan-puan. Dia seorang guru lah. Dipanggil gelarannya Cikgu I. Cikgu I. Nama penuhnya Nasri Mardi, nama penuhnya. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah buat almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita akan sambung perkongsian kita lagi berkenaan dengan ilmu munakahat, menggunakan kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, kitab fiqh mazhab Syafi'i ini, yang mana minggu ataupun bulan yang lepas kita telah pun membicarakan tentang kenapa Islam begitu menekankan kepada aspek kekeluargaan, tuan-tuan, puan-puan. Pertama sekali kita dah sentuh tentang perintah Allah, perintah agama supaya berkahwin. Okay. Ya, kita sentuh ayat tentang larangan untuk menghampiri zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu hampiri atau dekati zina. Ayat ini kata bukan jangan berzina, tetapi jangan dekati zina. Perkara-perkara yang mendorong kepada perzinaan pun agama kita larang untuk kita dekati. Apakah lagi untuk melakukan perbuatan itu. Kalau tuan-tuan lah, puan-puan ada akaun Facebook, kalau ada lah. Pasal macam generasi sekarang ni, ada yang, yelah banyak media sosialnya, dengan Instagramnya lah, TikToknya lah. Kalau macam saya ni, generasi 80-an ni, Facebook je lah. Kan, itu pun rasa macam tak lagat nak baca. Yang sekarang-sekarang, generasi sekarang ni lagilah macam-macam. Kalau tuan-puan ada Facebook, okey, ikuti, follow lah satu Facebook ni, bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Okay? Dan saya tengok bila bahagian penguatkuasaan ni dapat ketua penolong pengarah yang baru lah, sekitar bulan 6 atau 7 yang lalu. Okay? Sejak KPP baru ni, ketua penolong pengarah yang baru ni, dia mungkin arahan dia untuk naikkan di Facebook itu semua cerita yang berkaitan dengan operasi penguatkuasaan yang bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor laksanakan. Ada di situ tangkap, khalwat, dan bahasa yang digunakan tu sangat
sangat, maksudnya bukan bahasa rasmi, bukan bahasa santai. Dia kata contohnya, dia kata duda, duda menjajar kena kejar dengan penguatkuasa. Itu dia punya tajuk. Dia gunakan bahasa-bahasa harian lah, bahasa-bahasa yang selalu orang Johor sebut. Dia kata kadang penguatkuasa menggunakan lampu suluh yang dibeli dari Shopee. Macam-macam lah ayat dia di situ. Dia nak bagi tarikan kepada orang untuk membaca. Dan kat situ sebahagian besar ni operasi yang bukan digambarkan, operasi yang dilaksanakan, yang dilaporkan, sebahagian besarnya adalah yang melibatkan operasi dan tangkapan melibatkan khalwat, tuan-tuan, puan-puan. Banyak. Ini adalah semua perbuatan-perbuatan yang menghampirkan ataupun mendekatkan diri individu-individu ini kepada perbuatan zina, tuan-tuan. Tapi itulah pengalaman saya sendiri. Kadang-kadang sebab tu saya jadi pendakwa syar'i dulu. Memang di Negeri Sembilan tu kan banyak hotel. Macam contoh ada rakan saya yang bertugas di Port Dickson. Port Dickson ni dia kawasan pelancongan. Jadi banyaklah tangkapan-tangkapan yang dibuat serta pendakwaan terhadap mereka yang ditangkap ini. Sebahagian besarnya, kalau di kawasan pelancongan itu, sebahagian besarnya di bawah Seksyen 61 Subsection 1 Enactment Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992 rasanya, pindaan tahun 2004. Kalau di Johor, seksyen yang digunakan adalah, perkataan yang digunakan adalah khalwat. Tapi di Negeri Sembilan, perkataan untuk kesalahan yang sebegitu namanya percubaan persetubuhan haram. Tapi elemen dia samalah. Seorang lelaki, perempuan dalam satu tempat yang boleh berada dalam satu tempat yang boleh menimbulkan syak yang mereka itu melakukan maksiat. Itulah lebih kurang ayatnya. Elemennya samalah. Ada lelaki, ada perempuan. Dan tu dia punya keadaan tu boleh menimbulkan rasa syak yang mereka ini buat maksiat lah. Itu itulah larangan untuk kita menjauhi perbuatan zina. Kerana apa? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang boleh membawa kepada kerosakan, tuan-tuan dan puan-puan. Antaranya adalah rosaknya nasab dan juga keturunan. Pernah ada satu kes yang dilaporkan dalam jurnal undang-undang, jurnal hukum lah, lebih spesifik. Kes di Negeri Sembilan. Suami dia ni kerja tentera laut. Kerja tentera laut. Jadi ada masa kena operasi belayar 3-4 bulan. 3-4 bulan. Tak ada di daratan. Jadi habis satu operasi tu, dia balik. Tak lama lepas tu, isteri dia mengandung. Anak nombor 3 ke 4 itulah. Bukan anak yang pertama lah. Anak kedua, ketiga. Itulah lebih kurang. Jadi, entah macam mana, kemudian berlaku perceraian. Perceraian berlaku. Kemudian dah lama bercerai dan masa bercerai itu adalah perintah mahkamah rekodkan untuk bekas suami ini menanggung nafkah anak. Katakanlah ada 2 orang anak, termasuk yang tadi itulah. 2 orang anak,
katakanlah RM300 sebulan. Okey. RM300 sebulan untuk seorang anak. Okay, jadi dia bayar RM600 sebulan. Entah macam mana dah berlangsung perintah ni dalam 3-4 tahun, tiba-tiba dia dapat tahu anak yang kedua itu bukan anak dia. Tak tahu, saya tak ingat fakta kes tu macam mana dia dapat tahu. Jadi dia pun filekan kes ke mahkamah untuk menafikan nasab anak itu. Maksudnya bila dia nafikan, dan kalau mahkamah benarkan dia punya tuntutan untuk menafikan nasab anak itu, maka dia hanya berkewajipan untuk membayar nafkah anak yang pertama sahaja. Anak kedua. Jadi dibicarakan di mahkamah tinggi apa semua ni, mahkamah tolak. Okey. Tolak dia punya permohonan. Walaupun dia ada buat DNA menunjukkan bahawa anak itu memang tak ada DNA dia. Okay. Anak yang nombor 2 itulah katakan. Okay. Jadi keputusan mahkamah kata antara lain, dia ada rayuan lah. Tapi ini keputusan mahkamah rayuan, antara lain dia kata untuk penafian anak, penafian nasab anak oleh seorang bapa, dia kata tak ada cara lain melainkan cara li'an. Cara li'an ni lah cara yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dia adalah kena sumpah apa semua tu, prosedur tu. Tak boleh kaedah lain. Itu yang pertama. Dan penafian itu mesti dibuat dengan kadar segera. Ada banyak pendapat lah. Ada banyak pendapat yang mengatakan. Ada ulama' yang kata dalam tempoh 7 hari selepas kelahiran anak. Itu tempoh maksima lah. Ada setengah pendapat, ada pendapat yang lain. Ada beberapa pendapat lah, saya pun tak ingat lah. Jadi apabila dia punya tuntutan ni untuk menafikan nasab ini tak ada jatuh mana-mana kriteria ni, jadi mahkamah tolak dia punya tuntutan untuk menafikan nasab itu, dan dia masih bertanggungan untuk menanggung nafkah anak kedua itu. Itulah realitinya kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Saya tak ingat, saya ingat dalam minggu lepas ada dibentangkan di Parlimen statistik yang terkini lah, bilangan anak tidak sah taraf dari tahun 2020 sampai 2024. Saya pun tak ingat dah angkanya, pasal saya terperasan. Saya terperasan, tapi saya tak ingat. Nanti saya cari balik lah bilangan itu dalam tempoh itulah 2020 sampai 2024. Saya rasa macam puluh ribu juga lah dalam tempoh itu yang maksud saya yang direkodkan lah. Okey, yang maksudnya ada daftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi yang tak direkodkan tak adalah dalam statistik JPN itu. Tadi saya ada satu klien lah tentang pejabat. Dia kata dia nak buat hibah. Okey. Ini bukan isu anak tak sah taraf lah. Nak buat hibah, dia kata kepada 2 orang anak angkat dia, perempuan. Anak angkat ni adik-beradik. Okey. So, dia kata dia nak bagi rumah di mana, Taman Desa Jaya tu tak salah saya. Sebuah rumah tu lah, rumah atas nama dia, atas nama klien ni, dah habis bayar apa semua, dia nak bagi pada anak dia. Bila ditunjukkan saya salinan geran tu, saya tengoklah Lot Bumi Putra. Lot Bumi Putra. Itu yang pertama lah. Yang kedua, anak-anak ini
umurnya 12 dengan 9 tahun. Belum lagi mencapai umur apa dipanggil kalau age of majority, umur 18 tu lah. Senang cerita bawah umur lah. Itu yang kedua. Okay. Yang pertama tadi saya cakap Umar itu adalah Lord Bumiputra. Yang ketiga, kedua-dua anak ini okay, masih dalam proses permohonan okay, untuk menjadi warga negara. Adalah satu surat saya tengok tahun 2019. Permohonan tu 2019 lagi. Dia hantar ke JPN. Okay. JPN. Tapi belum ada dapat keputusan lah. Okay. Belum dapat lagi. 2019, 2000 dah 6 tahun. Okay. Itulah kan. Saya cakap ini, kalau anak puan ni main bola ni, kan, untuk Malaysia, okay, boleh hari yang sama boleh dapat warga negara. Ini bukannya kita tengok apa yang FIFA punya tu kan. Kalau tengok permohonan, hari tu juga diluluskan. Benda ni bukan saya cakap, memang benda ni dah maksudnya dah satu Malaysia lah atau even satu dunia tahu kan tentang kita punya pemain-pemain warisan. Jadi berkaitan dengan itu tadi, banyak isu lah yang saya ulas. Pertama sekali, kalau bila Lord Bumiputra ni, bila saya tengok memang adalah sekatan kat situ. Tak boleh dipindah milik, tidak boleh dijual kepada bukan Bumiputra tanpa mendapat kebenaran dari pihak berkuasa negeri. Itu biasa SUK lah, bahagian rumah. Dan ada lagi satu clause, juga tidak boleh dijual, dipindah milik kepada bukan warga negara. Melainkan setelah mendapat kebenaran dari pihak berkuasa negeri. Banyak isu lah, rumah bumi, anak dia pun tak dapat lagi status, baru setakat permohonan. Itu saya tanya, ada follow up tak? Dari tahun 2019 dia buat permohonan tu, dia kata tak pernah follow up. Okay. Tak pernah follow up sampailah ke hari ini. Itu pindah milik rumah Bumiputra, Lord Bumi lah. Perlu dapat kebenaran pihak berkuasa negeri. Itu dia bukan setakat ni anggapannya adalah anak-anak ini masih lagi bukan warga negara Malaysia. Kemudian isu tentang umur anak-anak ini masih lagi di bawah umur 18 tahun. Okay, kalau nak dibuat hibah juga perlu dilantik panggil inilah guardian ad litem ataupun penjaga lah untuk jaga sampailah dia orang ni umur 18 tahun. Jadi banyaklah isu di situ. Dan klien ni sebenarnya dia nak cepat nak cepat sebab dia kata bulan 2 ni dia nak pergi umrah. Dia takut apa-apa ni lah untuk terjadi pada dia. Jadi untuk dia secure kebajikan, interest dua orang anak angkat ini, dia kata itu dia nak buat begitu. Tapi benda tu bukan hari ini buat, esok boleh selesai. Dia ada prosedur dan tata cara yang perlu dipatuhi. Okay. Baik. Kemudian juga kita dah bincangkan yang kedua berkenaan penekanan Islam kepada keluarga ni berkenaan dengan tanggungjawab dan hak-hak suami dan isteri, yang mana kita telah sentuh hak suami terlebih dahulu. Okey, atau bukan hak suami, hak tanggungjawab suami kepada isterinya. Pertama sekali dengan membayar mas kahwin. Yang kedua, menyediakan nafkah. Yang ketiga, bergaul dengan isteri dengan cara yang baik. Inilah 3 perkara. Secara amnya berkaitan tanggungjawab suami kepada isterinya. Kemudian malam ni kita akan sambung pula tanggungjawab isteri kepada suaminya. Yang pertama adalah taat kepada suami
dalam perkara yang bukan maksiat. Okey, senang cerita, wajib taat pada suami dalam perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara kebajikan. Okay. Kan banyak kadang-kadang yang suami memaksa isterinya untuk menjual maruah. Tapi isteri tak tahu macam mana untuk keluar daripada situasi sebegitu. Jadi dia memilih untuk kekal dalam perkahwinan tersebut, tuan-tuan, puan-puan. Terus kekal dalam perkahwinan tersebut walaupun dia menderita. Menderita, tuan-tuan dan puan-puan. Yang susahlah isu begini. Dia sebab kadang-kadang ada kes yang mana isteri ini dia sebatang kara dari kecil. Memang dia sebatang kara. Jadi bila dia berjumpa dengan suami dia, lelaki, kahwin, jadi kepada suami itulah dia tempat bergantung. Jadi apa yang suami dia buat, dia tak ada kekuatan dan kemampuan untuk membantah ke, nak buat aduan ke, itu jadi dia memilih untuk terus berada dalam situasi rumah tangga yang begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, yang kedua, tidak membenarkan orang lain memasuki rumah tanpa kebenaran dan keredaan suami. Ini berdasarkan kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakum alaihin alla yutikna furushakum ahadan takrahuna. Maksudnya hak kamu yang wajib ditunaikan oleh isteri-isteri kamu ialah mereka tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci memijak kakinya di atas hamparanmu, yakni memasuki rumahmu. Ini seperti ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim, hadis nombor 1218. Okay. Seterusnya, dan ada kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, isteri-isteri tidak boleh membenarkan seseorang yang kamu benci. Suami bencilah untuk masuk dan tinggal dalam rumah kamu. Okay. Itulah yang saya teringat kata-kata pensyarah saya dulu. Pensyarah saya dulu mengajar mata di universiti, mata pelajaran undang-undang jenayah. Dia bercerita tentang kes yang telah dilaporkan dalam jurnal undang-undang, Malaysian Law Journal, yang mana menantu ini telah dituduh membunuh ibu mertuanya. Ini kes lama lah, tahun 60-an, 50-an punya kes. Okay. Membunuh menantu lelaki dituduh membunuh ibu mertuanya. Dituduh membunuh ibu mertuanya. Saya teringat lagi apa kata pensyarah saya kata. Dia kata, kamu semua ni, dia kata, kalau susah macam mana pun, dia kata, kalau ada pilihan, dia kata, cuba elakkan daripada tinggal sebumbung dengan ibu dan bapa mertua. Dia bagi pandangan itu adalah berdasarkan kepada fakta kes itulah. Kes yang dilaporkan itu. Ini isu pasal mertua, menantu lelaki dengan isterinya duduk serumahlah dengan ibu dan bapa mertua. Agaknya tak ada kerja tetap ke, tak bekerja. Masa itulah tahun 50-an, 60-an. Jadi mungkin mak mertua ni membebel je lah.
melihat menantu dia ni tak ada kerja tetap, tak bekerja. Okay. Jadi agaknya sehari dua hari boleh tahan lah kena bebel. Banyak-banyak hari agaknya itu dia ambil keputusan untuk menamatkan riwayat ibu mertuanya sendiri. Saya ingat lagi, saya tak ingatlah nama kes tu. Tapi saya masih ingat apa yang dikatakan oleh pensyarah saya berdasarkan kepada kes tersebut. Seterusnya, tuan-tuan. Yang ketiga, tanggungjawab isteri kepada suami ini adalah menjaga kemuliaan, kehormatan dan harta benda suami. Ada satu hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud, yang maksudnya, tidakkah kamu mahu aku tunjukkan kepada sebaik-baik perkara yang disimpan oleh lelaki? Okay, Nabi kata, nakkah aku tunjukkan satu perkara yang selama ini lelaki sering merahsiakan dia. Apa dia? Ia adalah isteri yang solehah, yang apabila suami melihatnya, dia menggembirakan suaminya. Apabila suami menyuruhnya, dia taat. Dan apabila suaminya tidak ada bersamanya, dia menjaga dirinya dan harta benda suaminya. Ini hadis dalam Sunan Abu Daud. Dalam bab zakat harta benda. Hadis nombor 1664. Ini maksudnya kewajipan kepada isteri untuk menjaga kemuliaan, kehormatan dan harta benda suami. Sekarang zaman media sosial ni apa-apa tak puas hati je senang. Luahkan je di media sosial. Nanti adalah orang yang masuk komen macam-macam lah, bagi pendapat, bagi pandangan, tapi dia tak bagi pendapatan. Dia cuma bagi pendapat dengan pandangan. Pendapatan tu untuk dia je lah. Secara amnya begitu. Baru ni saya ada terbaca tentang tuahan seorang perempuan lah. Tuahan seorang perempuan di mana dah. Saya tak ingat apa platform media sosialnya. Dia cakap dia rasa orang putih kata annoying dengan kehadiran ibu mertua dia. Ibu mertua dia kat rumah datang tu masak. Dia post ke media sosial. Entah macam mana agaknya ada satu yang respon tu. Yang respon ni katakanlah nama dia A. Jadi dia petik nama suami kepada perempuan ini. Okey. Dia kata, contohlah nama suami ni S. S, dia kata. Isteri hang kutuk mak hang. Itu. Dah benda tu jadi panjang lah. Jadi panjang macam-macam lah. Kan? Sekarang ni maksudnya rasa tak puas hati, rasa marah. Sebahagian daripada masyarakat kita ni. Kadang-kadang saya melihat individu ini nak semua orang tahu perasaan dia pada ketika itu. Dia tak simpan lah. Dia kalau lagi bagus agaknya, lagi ramai orang tahu lagi bagus. Walaupun benda itu sedikit, bukan sedikit lah, banyak kesan negatifnya. Khususnya kepada perhubungan sesama manusia. Hablum minan nas ni banyak kesannya. Banyak kesannya, dan kesan itu adalah kesan yang negatif kepada perhubungan sesama manusia. Sama ada orang tu kita kenal ataupun tak kenal. Zaman sekarang ni nak bergaduh senang je, kan? Nak bergaduh tak perlu bertumbuk apa semua bagai. Berbalas-balas ni je di dalam media sosial pun dah cukup dah hari ni. Dah cukup dah. Kalau zaman dulu, bukan zaman dulu, zaman PKP. Kalau tuan-tuan mana yang
Tadi pengerusi masjid ke imam kan, ada sekatan kan, tak boleh pergi masjid. Betul. Teruk tuan-tuan, imam pengerusi masjid ni kena maki. Kat media sosial. Okay. Tak boleh pergi masjid. Kemudian ada kelonggaran sikit ya, PKP, PKPB, PKPD dah macam-macam lah, PKPK ni masa tu. Jadi masa ada pula yang satu ketika tu dah bila longgar sikit boleh datang ke masjid dengan jemputan. Ataupun yang masa tu 20 orang je. Jadi macam-macam teruk tuan-tuan. Kalau tak saya tak tahulah di surau ni. Tapi mana yang ada mungkin di kawasan-kawasan atau qaryah lain ada setengah dia punya pentadbir masjid dan juga pegawai masjid ni memang berhadapan dengan komen-komen caci maki daripada netizen lah. Sama ada dari ahli qaryah mereka sendiri berkenaan dengan tak boleh pergi masjid pada ketika itu. Tapi bila dah macam ini, semua ni bilangannya sama je. Ini realiti lah. Realiti yang kita perlu hadapi. Realiti yang kita tak boleh nak elak. Sebab kadang-kadang ada satu keadaan tu semangatnya lebih. Bila semangat lebih ni macam-macam lah. Masa bersemangat itu untuk cakap macam-macam, untuk tulis macam-macam. Okey. Tetapi bila dah keadaan tenang, tak pun dilaksanakan apa yang diperkatakan itu. Sebab itu ada pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal, kasyajari bila tamarin, laksana pokok tanpa buah. Itu pokok mungkin lah, contoh tanam durian lah, contoh tak berbuah-buah, tak berbuah-buah. Dulu arwah ayah saya banyak jugalah tanam pokok durian di kampung. Ada jugalah yang tak berbuah. Kan? Kadang saya tengok ayah saya, istilah dia apa? Takik ni kat pokok-pokok yang tak berbuah tu lah. Macam beri amaran. Kalau tak berbuah, kena tebang. Contoh itulah umpamanya mesej yang nak disampaikan. Kadang ada jugalah dia berbuah jugalah. Kan? Tapi kadang-kadang buahnya keras. Itulah. Mungkin kurang baja. Kurang air dan sebagainya. Sama jugalah. Macam kadang saya ada bagi kuliah kepada pelajar-pelajar sekolah. Pelajar-pelajar sekolah ni kadang mana yang mungkin memori ni kuat boleh ingat. Tapi sebahagian besarnya tak ingat apa yang ni. Sebab itu ada di pepatah Arab juga mengatakan bahawa tadi ilmu tanpa amal. Ini dia kata al-ilmu kasaydi. Ilmu itu seperti binatang buruan. Maksudnya liar, buas, binatang buruan. Dia kalau binatang peliharaannya dia tak perlu diburu. Kadang panggil je macam kucing. Secara amnya kucing yang dibela di rumah panggil, dia boleh faham dan datanglah kepada kita yang memanggil. Ini binatang buruan, liar, buas. Falqayyiduhu al-kitabah. Maka untuk mengikat ilmu yang diumpamakan seperti binatang yang buas ini, binatang yang liar ini adalah dengan fal-kitabah, dengan menulis, dengan mencatat. Jadi saya tengok minggu depannya ramailah pelajar-pelajar yang bawa buku nota untuk mencatat. Dan bilangan yang tak bawa buku nota pun masih ramai juga.
Itulah pelajar-pelajar kita pada hari ini. Minggu ni tengah minggu SPM lah. SPM dah bermulalah. Semalam bahasa Melayu 1, bahasa Melayu kertas 1 dan kertas 2 hari ini bahasa Inggeris. Jadi mana mungkin ada antara anak-anak, cucu-cucu, tuan-puan yang sedang mengikuti SPM pada tahun ni. Jadi sama-samalah didoakan kepada mereka supaya diberikan ketenangan, diberikan keterangan hati dan juga minda untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dan seterusnya dianugerahkan dengan keputusan yang cemerlang, tuan-tuan, insya-Allah. Seterusnya, apa penekanan Islam yang ketiga berkenaan dengan kekeluargaan ini adalah Islam mensyariatkan hak anak dan juga hak ibu bapa. Dalam keluarga secara amnya bukan sahaja ada suami dan isteri, ada juga komponen-komponen lain, antaranya adalah anak dan juga ibu dan bapa. Contohnya, kewajipan yang pertama untuk ibu bapa kepada anak mereka adalah dengan menyediakan nafkah. Nafkah ni jangan kita sempitkan dengan wang ringgit sahaja. Kasih sayang, masa juga adalah sebahagian daripada elemen-elemen nafkah. Ini merujuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Iaitu dalam ayat ini Allah mewajibkan upah yang dibayar kepada ibu yang menyusukan anaknya sebagai nafkah untuk anak tersebut. Dan nafkah ini kalau mengikut takrif secara istilahnya adalah sesuatu yang dibelanjakan bagi tujuan manfaat. Kalau sesuatu yang dibelanjakan, yang dikeluarkan bagi tujuan mudarat, itu bukan nama nafkah, tuan-tuan. Itu nama lain lah. Nafkah ni, duit itu dikeluarkan bagi tujuan yang baik, bagi tujuan kebajikan. Kalau duit dikeluarkan untuk beli dadah contohnya, kan orang makan nasi apa semua, dia makan dadah, itu yang tidak bermanfaat. Jadi itu tidak dinamakan nafkah. Maka bila bukan nafkah, maka perbelanjaan ke arah itu bukanlah satu kewajipan. Secara amnya nafkah ini adalah makan minum, tempat tinggal, pakaian, secara amnya gitulah, perubatan, dan kalau melibatkan nafkah anak, merangkumi juga pendidikan. Pendidikan itu salah satu bentuk nafkah yang perlu ditanggung oleh oleh bapa lah kepada anak. Ada setengahnya ialah kita di sini pada hari ini di Malaysia ni mudah untuk bayar nafkah ini, menanggung nafkah ini dalam bentuk duit. Tapi kalau dalam perbahasan kitab-kitab fiqh yang lama, dia lebih kepada maksudnya mereka kalau makanlah makanan yang mengenyangkan, gandum ke, sebahagian besarnya contoh-contoh yang merujuk kepada apa kebiasaan makanan orang-orang Arab lah. Gandum apa semua tu, berapa kali sehari dia punya kekerapan, tuan-tuan. Mungkin saya pernah cerita di sini kot tentang ada satu kes masa saya di Negeri Sembilan dululah. Saya pernah cerita, kalau tuan-tuan masih ingat lah. Tuntutan nafkah daripada
bekas isteri terhadap bekas suaminya untuk 3 orang anak perempuan yang masa tu berusia 11, 9 dan 7 tahun. Dia tuntut, saya ingat-ingat lupa lah, sebulan 7,000 kot. Dua-dua ni doktor pakar. Doktor pakar. 7,000 saya ingat yang dituntut sebulan. Dan antara yang saya masih ingat adalah salah satu tuntutan dia adalah yuran bulanan tarian belik. Ini yang dituntut. Anak dia perempuan semua. Jadi dimasukkan ke kelas tarian. Tarian pula bukan tarian tradisional ke zapin ke, bukan. Dia tarian belik. Jadi itu pun kos tu dia minta dari bekas suami lah, selaku bapa kepada anak-anak. Dan bapa ni pula bila berlakunya perceraian ni, komitmen dia agak mungkin dulu masa dalam tempoh perkahwinan, komitmen itu dikongsi bersama lah. Tapi bila bercerai ni, semua ke atas diri dia. Jadi kita berhenti sekejap untuk beri laluan pada azan isyak. Baik tuan-tuan. Dia kadang-kadang kes di mahkamah tu, kadang-kadang ibu yang pasangan yang dah bercerai ni, kadang-kadang mereka ada persetujuan tentang siapa yang menjadi penjaga kepada anak. Dalam kebanyakan waktu memang ibulah. Cuma mereka ni bertelingkah berkenaan dengan berapa banyak nafkah untuk anak. Itulah. Kalau ikut hukum syarak, dia punya ukuran dia adalah subjektif, iaitu keperluan anak, lawan dengan kemampuan bapa. Ini dia punya formula dia lah. Dan dalam kebanyakan waktu, kemampuan bapa lah yang akan mengatasi keperluan anak. Pasal mahkamah bukan sahaja akan nilai tentang keperluan anak tadi. Mahkamah juga akan tengok mampu ke tak mampu si ayah ini untuk membayar jumlah yang dituntut oleh bekas isteri itu bagi pihak anak-anak dia, puan-puan. Kadang-kadang yalah, sampai di mahkamah tu mana yang kita boleh bincang, kita bincang dulu. Kadang-kadang masing-masing dah datang dengan pasangan masing-masing yang baru. Maksudnya bekas isteri datang dengan suami baru, bekas suami datang dengan isteri baru. Cuma kadang-kadang bila perbincangan tu turut disertai oleh pasangan yang baru ni, kadang-kadang dia bincang, macam contoh, bekas suami ni bincang dengan bekas isteri dia, tapi setiap kali nak tu, dia akan tengok isteri baru dia. Dia tunggu signal daripada isteri baru dia. Angguk ke geleng? Kalau isteri baru dia kata geleng, dengan jumlah yang dicadangkan, dia pun ikut geleng jugalah. Ini sebahagian tuan-tuan, puan-puan, pengalaman mengendalikan kes kekeluargaan di mahkamah syariah ini, tuan-tuan. Ialah kes kekeluargaan di mahkamah syariah ni, dia, maksud saya kadang-kadang ada satu keadaan tu yang dia rumit dan dia ada dia punya tempoh masa. Contohnya masa hari raya, tuan-tuan, puan-puan. Contohnya katakan untuk hari raya Aidilfitri yang jatuh pada
tahun hijrah yang ganjil. Contohnya 1447, 1449, dah ada perintah kata tahun-tahun sebegini anak ini akan berhari raya bersama dengan bapa ataupun bekas suami. Okay. Kadang-kadang perintahnya macam gitu je. Bila nak ambil, bila nak pulang, itu jadi tak ada diperintahkan. Ada mungkin setengah perintah yang terperinci, okey. 2 hari sebelum Aidilfitri, okey, bapa datang ambil anak ini. Okey, selewat-lewatnya jam 8 malam. Tempat dekat mana? Okey. Kemudian dikembalikan semula pada ibunya, dekat mana, pada hari raya ke berapa, jam berapa selewat-lewatnya. Ada perintah yang terperinci macam gitu. Ada setengah perintah mahkamah kata anak-anak ni berhari raya Aidilfitri secara bergilir. Tahun hijrah yang ganjil dengan bapa, tahun hijrah yang genap dengan emak. Kemudian yang hari raya Aidil Adha disilangkan pula. Hari Aidil Adha yang genap, tadi Aidilfitri yang genap dengan ibu kan? Aidil Adha yang genap dengan bapa. Aidil Adha yang ganjil tahun hijrahnya dengan ibu. Dia silangkan macam itu. Tapi bagaimana arrangement tu? Yalah, nak ambil bila, kat mana, apa semua, pulang bila itu tak diperintah. Sebab kadang-kadang kita tak letak tu. Kalau tak nanti semuanya terlalu mengikat. Kawan tu katakan selewatnya pulang 8 malam, kawan tu pulangkan dalam 8-5 minit. Itu pun dia nak argue, kata tak patuh perintah mahkamah. Mahkamah kata pulang selewatnya pukul 8 malam, 8 malam lah. Mana boleh 8-5 minit? Kan? Tak kawan. Yelah. Kan? Dengan jam dekat jalan. Yelah, musim raya tahu je lah. Jadi sampai tu lambat 5 minit. Itulah tuan-tuan, perempuan, bila manusia ni, walaupun pernah menyayangi dan disayangi, pernah jadi suami isteri, tapi bila sesuatu peristiwa itu berlaku yang menyebabkan perceraian, okey, ada sebahagiannya yang benda kecil macam itu pun nak dibesar-besarkan. Diambil serius. Sebenarnya saya rasa tak kisah pun kan 5 minit tu, tapi mungkin ada peristiwa yang berlaku dalam tempoh perkahwinan tu yang menyebabkan rasa tak puas hati tu sampailah sekarang, walaupun dah berbelas tahun, berpuluh tahun, tak lagi menjadi suami dan juga isteri, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya untuk malam ini saya berhenti di sini dahulu, iaitu kewajipan ibu bapa untuk menanggung nafkah anak-anak. Dan insya-Allah kita akan pergi kepada kewajipan ibu bapa yang kedua pada bulan hadapan, iaitu kewajipan ibu bapa untuk mendidik anak-anak supaya sentiasa beribadat dan juga berakhlak mulia. Jadi apa yang saya sampaikan pada malam ini semoga kita faham dan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian kita, dan mungkin boleh dipanjangkan dan disampaikan kepada mereka yang tak berada di sini pada malam ini, insya-Allah, tuan-tuan. Okay? Jadi saya tangguhkan dulu perkongsian ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله مجريها ومرساها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل مقابرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل مقابرهم حفرة من حفر النيران. اللهم أرح مقابرهم من رائحة الجنة ونور مقابرهم من أنوار الجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.